Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel kami. Oke, pada kesempatan kali ini saya nak bahas lagi tentang Malaysia ya. Ini video yang menarik juga ya. Ini 10 menara pencakar langit di Malaysia tengah dibina ya. Nggak tahulah ke depan 2 tahun lagi ke depan, 3 tahun ke depan kita ke Malaysia harus macam inilah kan? Oke, sebelum saya melanjut video ini, saya akan tunjuk dulu video ini saya ambil daripada channel ini ya. Ini bangunan tertinggi di Malaysia ya. Tahukah anda, Malaysia merupakan antara salah sebuah negara yang sangat agresif dalam pembinaan bangunan-bangunan pencakar langit. Ya. Pada tahun 1998, sejarah baru tercipta apabila menara berkembar Petronas dinobatkan sebagai bangunan tertinggi di dunia pada abad ke-20. Lantas, ini menjadikan Malaysia sebagai negara pertama yang berjaya merampas dominasi Amerika Syarikat dalam pembinaan bangunan tertinggi, sekaligus meletakkan negara Malaysia di peta dunia. Kini, legasi itu diteruskan lagi dengan pembinaan beberapa pencakar langit baru yang akan menghiasi latar langit bandaraya. Amazing Malaysia. Kami mempersembahkan kepada anda 10 pencakar langit di Malaysia 10 yang sedang pencakar rancang langit di Malaysia yang sedang rancang dibina. Sebelum itu, jangan lupa subscribe channel Skyscraper yang belum subscribe boleh subscribe di bawah ya. Seekor monyet di hutan akan ketawa dengan riang. 10. Arte Montiara. Arte Montiara adalah sebuah kediaman servis yang terdiri dari 3 menara dengan ketinggian yang berbeza. Menara tertingginya memiliki 52 tingkat dengan ketinggian sekitar 230 meter. Ini yang ke-10 aja dah 52 tingkat dan berada di dalam lingkungan kawasan pelan pembangunan KL Metropolis. Arte Montiara ini dibangunkan oleh pemaju tempatan Nus Metro Group dan direktur oleh Spark Architects dari Singapura. Ia menawarkan konsep rekaan kediaman moden yang menerapkan gaya hidup Perancis dan tema retro yang selalunya hanya dijumpai pada private clubhouse. Anda mungkin bertanya-tanya apakah signifikan seni bina bangunan ini yang mempunyai corak lingkaran gelung di sekelilingnya. Sekilas pandang, nampak macam keripak pusing. Tetapi, sebenarnya adalah corak cap jari peneraju pada projek cap jari ya, betul lah. Cap jari Thomas Chan. Orang Cina Thomas Chan. Montiara dijangka siap pada tahun 2020 dan akan menjadi bangunan ke-34 tertinggi dah siap Malaysia. Mana ni? 9. Afinbank TRX. Ni office. Afinbank TRX adalah sebuah bangunan pejabat grade A 47 tingkat dengan ketinggian 233 meter. Ia sedang rancak dibina di atas tapak 1.25 ekar di kawasan pembangunan Tun Razak Exchange TRX Kuala Lumpur. Jalan Tun Razak Kuala Lumpur. Ibu pejabat baru bagi Afinbank. Lokasi bangunan ini sangat strategik kerana ia terletak di dalam kawasan pembangunan TRX yang bakal menjadi pusat kewangan dan komersial yang terbesar di Malaysia. Rekaan Afinbank TRX yang berfasad biru ini mencerminkan imej dan visi Afinbank selaku entiti perbankan tersempadan. Kedudukannya yang bersebelahan Menara Exchange 106 membuatkan ia mudah dilihat melalui Jalan Tun Razak dan Lebuh Raya Max daripada KLIA. Afinbank TRX dijangka siap pada akhir 2020 dan akan menjadi bangunan ke-31 tertinggi di Malaysia. Kurasa akhir 2020 ni dah siap pun. Lucentia Residences. Ini kondominium yang 8 adalah menara kediaman yang terdiri daripada 2 menara dengan 47 tingkat dan 35 tingkat. Mana ni nak naik? Menara 47 tingkat itu mesti ada pakai tu guys. Apa nama tu? Lift. Ia merupakan projek kediaman pertama untuk projek fasa 1 pembangunan bercampur Bukit Bintang City Centre BBCC. Projek BBCC ini terletak di tengah-tengah pusat bandaraya Kuala Lumpur di atas bekas tapak penjara Pudu yang telah tumbang menempah bumi pada 2012. Ia dibangunkan dengan usaha sama Uda Holdings Berhad, Eco World Development Berhad dan Kumpulan Wang Simpanan Pekerja KWSP. Lucentia Residences menyediakan 666 apartmen servis dengan pelbagai kemudahan dan ameniti menarik kepada penghuninya. Rekaan bangunan ini dihasilkan oleh GDP Architects sendirian Berhad yang mendapat inspirasi daripada tanglung kertas tradisional Jepun. Lucentia Residences dan projek fasa 1 BBCC dijangka siap pada 2021 dan akan menjadi bangunan ke-29 tertinggi di Malaysia. Ke-29 7. Permata Sapura. Permata Sapura atau Lot 91 KLCC adalah sebuah projek pembangunan bercampur yang menempatkan pejabat, pusat konvensyen dan podium peruncitan.
Bangunan 53 ini tingkat macam ini dibuat berketinggian 252.5 macam meter. ni KLCC Projek ini juga lah. adalah usaha sama Sapura Resources Berhad dengan KLCC Holdings Sendirian Berhad. Permata Sapura ini terletak di dalam pekarangan KLCC dan ia direka khas untuk diintegrasikan dengan Kuala Lumpur Convention Centre yang sedia ada. Ia bakal menjadi antara pusat konvensyen yang paling canggih di Asia Timur. Oh, Seni bina menara kaca yang elegan dan lebar ini direka oleh arkitek dari Amerika Syarikat, Arkitektonika. Reka bentuknya diilhamkan sempena bentuk Gunung Kinabalu yang merupakan gunung tertinggi di Malaysia dan di Asia Tenggara. Ia dijangka pergi ke siap Malaysia pada 2021 dan sekarang akan menjadi bangunan mesti kedua mau tengok pakai tertinggi di teropong Malaysia. macam ni ya. Tengok ke atas lagi 2 tahun ke 3 tahun ke. 6. Mesti 8. Conley. Online. Ted Conley merangkumi 3 menara yang mempunyai ketinggian berbeza dengan 57, 68 dan Macam 72 melongkong tingkat. dia buat Menara tertingginya berketinggian 308 meter. Ia terletak di Jalan Conley, Kuala Lumpur dan dibangunkan oleh pemaju tempatan KSK Land. Mantap Ia Malaysia berperanan guys. sebagai kompleks Negara yang maju menempatkan pusat membeli belah, sebuah menara hotel Malaysia kapan Kempinski lagi, dan 2 buah menara kediaman U8. Bangunan ini pernah menimbulkan panik dan huru-hara di kalangan netizen dan penduduk setempat suatu ketika dahulu apabila Yelah, gambar macam bangunan ni ini yang masih dalam pembinaan tular di media sosial kerana ramai Sengit, menyangka macam tak nak bangunan jatuh. ini mahu runtuh. Padahal, dia sememangnya adalah rekaan bangunan itu sendiri dengan struktur yang condong dan membengkok jika dilihat dari sudut-sudut tertentu. Menurut arkiteknya Hud Bakar dari RSP Arkitek Sendirian Berhad, rekaan itu diambil sempena karakter tulisan Cina nombor 8 yang berbentuk seperti 2 garisan lengkung yang merapat. Nombor 8 dianggap sebagai nombor bertuah dalam budaya masyarakat Cina. Bentuk spiral 2 menara yang merapat ini juga mengambil ilham daripada konsep yin dan yang membawa maksud keseimbangan. Apabila siap pada akhir 2020, ia bakal menjadi bangunan ke-11 tertinggi di Malaysia selain menjadi bangunan kediaman berkebas spiral yang Tapi belum tertinggi siap di rasa dunia. ni kot. Belum siap M101 Skywheel. Mungkin ini adalah antara binaan yang paling ikonik yang pernah wujud di Malaysia mahupun di planet bumi ini. Macam di Amerika. Kerana bangunan ini menampilkan sesuatu yang tidak pernah dibuat sebelum Amerika, ini. guys. Macam di Iaitu Amerika roda Ferris dibuat. diletakkan di atas sebuah bangunan pencakar langit setinggi 220 meter. Lantas, menjadikannya sebagai roda Ferris pertama di dunia yang terletak jauh di udara. Selain itu, mantap. permukaan roda Ferris berdiameter 60 meter ini ditampilkan dengan skrin LED berdefinisi tinggi yang mampu dilihat dari jarak jauh. Mantap. Roda Ferris ini tidaklah bersendirian kerana ia diapit oleh 2 buah bangunan berkembar 78 tingkat dengan ketinggian 316.6 meter. Dia punya Ia samping bakal aja dah berdiri megah tinggi di ya. Lorong Uda, Kampung Baru, Kuala Lumpur dan pastinya akan menjadi salah satu tarikan ikonik di kawasan sekitar KLCC. Kampung Baru ya. Secara keseluruhan, ia adalah projek semua dalam satu di mana ia juga menempatkan kediaman, pejabat serta pusat membeli belah Sky Mall di tingkat 48 hingga ke tingkat 52, menjadikannya sebagai pusat membeli belah tertinggi di dunia. Yalah, Ia juga biasa menawarkan Hotel Planet Hollywood yang paling pertama tinggi di Asia. guys di Malaysia. Rekaan Empat seni dah. bina bangunan ini dihasilkan Paling tinggi oleh lah, kan? arkitek tempatan Veritas Design Group dan konsepnya dihasilkan oleh studio FA Porsche. Mantap. Bentuknya adalah berdasarkan abjad M101. M101. Skema warna yang digunakan iaitu merah dan hitam adalah simbol keberanian dan kelantangan. Namun, dengan warnanya yang gelap dan suram sebegitu, ia kelihatan Mantap. tidak ubah seperti sebuah markas golongan penjahat Malaysia. dan supervillains di dalam filem-filem Hollywood. Di dalam film Hollywood. M101 Skywheel bakal siap pada 2022 dan akan menjadi lagi 2 bangunan tahun, guys. ke-9 Dah siap, tertinggi di Malaysia. Yang ke-9 tertinggi di Malaysia. Di Malaysia kot. Ini Movi M101 ya. Aduh, mantap. 4. IBN Bukit Bintang. Oh, ni kat Bukit Bintang. Selain dari Kalau orang projek pergi Malaysia, BBCC yang pergi bakal Bukit mewarnai Bintang dan dulu ya, memeriahkan kan? lagi Bukit Bintang yang selaku Mesti ramai syurga orang, membeli belah di ibu kota. Sebuah lagi projek menara super tall bakal menghiasi latar langit di kawasan ini. Ia adalah IBN Bukit Bintang yang merupakan sebuah projek pembangunan bercampur yang menempatkan kediaman servis dan hotel 68 tingkat dengan ketinggian 330 meter. Mahal ni hotel ni korang rasa ni. Tinggi sebab mewah. Lokasinya terletak di Jalan Berangan Bukit Bintang yang berjarak hanya 300 meter dari pusat membeli belah pavilion dan 1 kilometer dari Menara Berkembar pavilion. Petronas. Pavilion pun besar. Dia Projek punya IBN shopping Bukit mall. Bintang ini adalah usaha sama IBN Corp dan pemilik tanah KKH Pavilion Development Sendirian Berhad.
Seni bina menara ini dihasilkan oleh firma arkitek dari Singapura, Cube Architects Private Limited. Ia menawarkan 339 unit kediaman pintar dan 268 bilik hotel bertaraf Mewahnya. 5 bintang. Macam kondo, Selain dalam kondo. itu, terdapat kolam renang infinity pada tingkat 51 menara ini. Huma, Lantas menjadikannya kolam sebagai renang di kolam renang infinity tertinggi paling di dunia tinggi. pada ketinggian 250 meter. Ia lebih tinggi Luar berbanding biasa. kolam renang Infinity Marina Bay Sands di Singapura. Singapura yang berketinggian 200 meter. IBN Bukit Bintang dijangka beroperasi sepenuhnya pada Oktober 2023 dan bakal menjadi Lagi bangunan 3 tertinggi tahun, dan menara kediaman yang Mantap, tertinggi mantap di Malaysia. Malaysia, mantap. 3. Menara 3 Oxley. Menara Oxley. Menara Oxley yang terletak di Jalan Ampang merupakan sebuah projek pembangunan bercampur yang terdiri dari 3 menara dengan ketinggian berbeza dengan 29, 49 dan 79 tingkat. Menara 79 tingkat tertingginya itu berketinggian 341.2 meter. Ia merangkumi Hotel 5 Bintang Jumeirah, kediaman servis Jumeirah dan Sofitel, Tingginya. pejabat grade Bukan A, KLCC dan je podium paling peruncukan. tinggi Malaysia. Padahal dah dibuat lagi, dirancang balik Bangunan ini dibangunkan oleh Oxley Holdings Limited yang berasal dari Singapura. Rekaannya pula dihasilkan oleh arkitek tempatan Veritas Design Group. Macam kain Fasadnya diinspirasikan daripada motif tenunan songket tradisional Malaysia. Oh betul Terdapat 2 dek langit disediakan untuk mereka yang mendiami menara cantik ini ni dan punya terdapat ni. juga 2 dek langit Design, yang boleh design ataupun dikunjungi oleh corak, orang awam pada atas bumbung 2 menara. Ia dijangka siap pada Boleh kita 10 kunjung, Ketika 2022 dan bakal menjadi lagi bangunan 2 ke-7 tahun. tertinggi di Malaysia. Hampir sama dengan KLCC. Coronation Square. Coronation Square merupakan sebuah projek mercu tanda ikonik di selatan tanah air yang bertujuan untuk mentransformasikan Johor Bahru sebagai sebuah bandar metropolis. Ia adalah komponen utama kepada Ibrahim International Business District IIBD yang bakal menjadi segitiga emas Johor Bahru selain menjadi pusat perdagangan bertaraf dunia. Projek pembangunan bercampur Coronation Square menempatkan 6 menara tinggi yang merangkumi suite perubatan, blok pangsapuri perkhidmatan, hotel, podium peruncitan Banyak, serta sebuah menara pejabat Semua ada 78 dekat tingkat dalam dengan tu lah. ketinggian Dia 370 sampai meter. Berapa tingkat je untuk shopping mall Ia dibangunkan oleh Coronet Property Sendirian Berhad dan ia dinamakan sempena pertabalan Sultan Ibrahim Sultan Iskandar sebagai Sultan Johor pada 23 Mac 2015 yang lalu. Oh satu je dalam Coronation Square dijangka siap pada 2023 dan menara pejabat Oh, Coronation Square lagi 3 itu akan tahun, menjadi kan? menara Dah super siap, pertama negara di Johor, luar Bandaraya Kuala Lumpur dan bakal menjadi bangunan kelima tertinggi di Malaysia. Tinggi juga ni. Kelima di Malaysia Satu. Merdeka 118. Merdeka 118 adalah sebuah menara mercu tanda ikonik baru Malaysia dengan 118 Oh, ini tingkat macam dan ketinggian dekat minimum filem-filem tu, 635 meter. Ada satu filem Ia lah bakal guys menjadi bangunan tertinggi di Malaysia, tertinggi di Asia Tenggara dan kedua tertinggi di dunia. Hanya di belakang Burj Kedua Khalifa tertinggi Dubai. dunia guys. Ia juga bakal menyandang rekod sebagai bangunan pertama di Asia Tenggara yang mencapai 100 tingkat dan bangunan pertama dengan struktur ketinggian yang mencecah paras 600 meter. Wow, amazing guys. Oh, tinggi gila guys Projek Merdeka 118 Nombor ini dua adalah di- sebuah pembangunan bercampur dunia. yang menempatkan pejabat Bukan grade nombor A, 1, nombor 2. Hotel 5 Bintang Park Hyatt, kediaman dan pusat peruncitan. Ia dibangunkan oleh PNB Merdeka Ventures Sendirian Berhad iaitu anak syarikat kepada Permodalan Nasional Berhad PNB. Menara ini terletak di antara Stadium Merdeka dan Stadium Negara. Antara tarikan utama pada Menara Merdeka 118 ini adalah lift panel kaca yang membawa pengunjung bergerak naik ke paras setengah kilometer di udara sambil melihat suasana di luar. Di tingkat teratas, terdapat anjung tinjau 2 tingkat Malaysia. disediakan untuk pengunjung menikmati pemandangan 360 darjah ibu kota. Menara ini direka oleh arkitek terulung dari Australia, Fender Katsalidis. Cantiknya. Keunikan seni bina menara ini diterjemahkan melalui reka bentuknya yang mencerminkan imej ikonik almarhum Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj sewaktu beliau mengangkat tangan ke udara melaukan kalimat merdeka. Merdeka! Merdeka!
Selain itu, elemen tradisional Melayu turut diterapkan melalui tapak asas menara ini yang berbentuk berlian yang diambil dari motif corak songket. Bentuk-bentuk segitiga pada fasad kristal menara ini pula melambangkan rakyat Malaysia dari pelbagai latar belakang yang bersatu dalam pembentukan aspirasi nasional. Setakat awal Mei 2020, Merdeka 118 sudah 50% siap dan telah mencapai 111 tingkat. Dah hampir siap ni guys pada 2021 dan seterusnya lagi setahun dia merubah siap latar guys. langit Bandaraya Mesti Kuala pergi Lumpur situ untuk guys. selama-lamanya. Selain daripada senarai ini, terdapat beberapa lagi pencakar langit tinggi yang lain namun masih dalam proses perancangan. Masih ada lagi ya. Antaranya ialah Fairmont Raffles KLCC, Banyak lagi ni Menara Malaysia Jiwa ni ICT guys. Shah Alam, Menara Mercu Luar Tanda biasa. BBCC, Menara Mercu Tanda Nazar di KL Metropolis, Banyak guys. dan Menara M. Banyak Semoga kita bertemu. Amazing guys. Amazing Malaysia. Okay guys, mungkin cukup di sini video. Kita bahas sedikitlah tentang menara-menara ini ya. Menara ini yang ke 10-10-nya ada memiliki apa? Aturan masing-masing ya. Macam ada keistimewaan masing-masing dari 1 sampai 10 ya. Okey guys. Jika ada video-video yang menarik lagi tentang Malaysia, boleh komen di komentar ataupun boleh WhatsApp saya ataupun di IG ataupun Instagram saya. Kirim link ya. Kirim link. Apapun boleh, video-video yang menarik lah. Menarik menurut kalian. Menurut sekalian saya akan buat video ya. Okey, sampai di sini dulu. Mungkin ada kesalahan dan kesilapan dalam saya bercakap. Mohon maaf ya. Okey, wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.